Menteri Besar Pahang kini ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail yang memegang jawatan tersebut sejak 15 Mei tahun 2018. Tarikh lahir 1 Oktober tahun 1958, tempat lahir Kampung Tanjung Gahai, Kuala Lipis, Pahang. Pendidikan, Diploma dalam Perdagangan dari Institut Teknologi MARA kini Universiti Teknologi MARA, Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Sains Politik dari Universiti Sains Malaysia. Kerjaya awal memulakan kerjaya sebagai eksekutif di Lembaga Padi dan Beras Negara Leping, Cawangan Perak pada tahun 1985, dilantik sebagai pengurus di Kompleks Tepian Arau, Perlis pada tahun 1989. Kerjaya politik, DPT sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelai sejak Mei 2004, pernah berkhidmat sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang Exco dari Mei 2008 hingga Mei 2018, dilantik sebagai Menteri Besar Pahang ke-14 pada 15 Mei tahun 2018, meneruskan khidmat sebagai Menteri Besar untuk penggal kedua selepas pilihan raya negeri Pahang 2022. Jawatan Parti Politik, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, Naib Presiden UMNO sejak Mei 2023. Penghormatan Darjah Seri Sultan Ahmad Shah Pahang SSP Datuk Seri 2014, Darjah Seri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang SDSA Datuk Seri Diraja 2024.